Ini Johor tau. Orang-orang Kelantan, orang Pantai Timur yang duduk kat Johor, yang kerja kat Johor Bahru ni, dengar baik-baik. Ini Cik Siti. Memang pure dari Kelantan tapi duduk dekat JB. Nasi kerabu dia bukan masak dekat periuk biasa tapi dia kukus dalam peti. Nasi kerabu yang Cik Siti ni buat pula, dia guna beras basmati. Daging bakar yang Cik Siti ni buat, lain macam dia punya resepi. Ayam bakar dengan rempah-rempah dia pula memang cukup sebati. Memang patutlah setiap kali Cik Siti berniaga, ramai orang yang datang beli. Bukan setakat orang-orang Kelantan yang duduk dekat Johor je yang suka makan nasi kerabu Cik Siti ni. Part yang paling saya tak sangka, orang-orang Singapura. Dia dah makan sekali, lepas tu dia datang semula bawa satu family. Orang-orang yang memang asal Johor pun, sekali dah makan nasi kerabu Cik Siti ni, kebanyakannya repeat lagi. Siapa yang belum pernah cuba nasi kerabu Cik Siti, pergilah rasa. InsyaAllah puas hati. Mi celup pun Cik Siti ada jual dekat sini. Apa yang saya boleh cakap, ini betul-betul pure Kelantan punya resepi. Portion yang dia bagi pun tak sikit. Sekali makan, insyaAllah penuh korang punya tangki. Kalau nak makan nasi dagang pula, korang cari je abang ni. Ini nasi dagang Terengganu punya resepi. Gerai nasi dagang abang ni pun tak jauh dari gerai Cik Siti. Kalau nak makan laksam resepi Terengganu, abang ni ada jual sekali. So, orang-orang Pantai Timur yang duduk dekat JB tapi rindukan masakan negeri sendiri, datang je dekat sini, dekat Pasar Tani Kekal Datin Halimah, Lakin JB. Diorang berniaga dari jam 7 pagi sehingga jam 3 petang setiap hari. Cuma pada hari Selasa sahaja diorang akan cuti seminggu sekali.